Tapi kamu harus belajar menjadi lembut dan hati-hati. Kerana mata saya yang terlalu kecil dan rapuh. Nana mesti tunjuk dan guna mengenai kekuatannya. Mereka bermain setiap hari. Nana belajar bergerak dengan perlahan dan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada panel juri yang bijaksana, guru-guru yang saya hormati dan rakan-rakan sekalian. Saya Riana Zahra binti Muhammad Nakib dari Tiga Samura ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kucing dan Landak. Pada suatu hari, seekor kucing yang angkuh sedang berjalan di taman. Dia merasa dirinya paling hebat dan tidak takut pada makhluk lain. Tiba-tiba dia melihat seekor landak kecil di tengah jalan. "Pergi dari sini, landak hodok," kata kucing dengan sombong. "Aku kucing yang hebat, kamu tidak layak berada di jalanku." Landak hanya diam dan terus bergerak perlahan-lahan. Kucing merasa tercabar dan cuba menyerang landak dengan cakanya. Namun setiap kali kucing cuba menyentuh landak, duri-duri tajam landak menyebabkan kucing kesakitan. "Aduh!" jerit kucing. "Kenapa kamu begitu menyakitkan?" Landak memandang kucing dengan tenang dan berkata, "Saya mungkin kecil dan kelihatan lemah, tetapi saya mempunyai cara untuk melindungi diri saya. Jangan menilai saya hanya berdasarkan penampilan." Kucing kesakitan itu akhirnya mengalah dan belajar untuk hormati makhluk lain, tidak kira saiz atau penampilan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Ahmad dari kelas 3 Sapura akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Dinosaur dan Kupu-Kupu. Kawan-kawan nak dengar tak? Kalau nak dengar, tepuk tangan dulu. Di sebuah hutan purba hiduplah seekor dinosaur besar bernama Dino. Dino selalu merasa kesepian kerana tidak mempunyai teman untuk bermain. Suatu hari dia bertemu dengan seekor kupu-kupu kecil yang cantik bernama Kiki. Dino kagum dengan kecantikan Kiki dan ingin berteman dengannya. Dino berkata kepada Kiki, "Maukah kamu mencari tempat baru?" Kiki tersenyum dan berkata, "Tentu, Dino. Tapi kamu harus belajar untuk menjadi lembut dan berhati-hati kerana tantangan kecil dan rapuh." Dino setuju dan mula belajar untuk mengendali kekuatannya. Mereka bermain bersama setiap hari. Dino belajar untuk bergerak dengan perlahan dan berhati-hati supaya tidak mencederakan Kiki. Mereka berbuat tentang kehidupan mereka dan saling kongsi cerita. Dino merasa sangat gembira kerana akhirnya mempunyai teman sejati. Suatu hari, hutan mengalami hidup kuat. Dino melindungi Kiki dari angin yang kencang dengan menggunakan tubuhnya yang besar. Setelah dia reda, Kiki berterima kasih kepada Dino sebab melindunginya. Dari hari itu, persahabatan mereka menjadi semakin erat. Dino belajar bahawa kebaikan dan kesabaran adalah kunci untuk mempunyai teman sejati. Baiklah, apa pengajaran dari cerita ini, kawan-kawan? Pengajarannya, kebaikan dan kesabaran penting dalam membina persahabatan sejati. Faham tak, kawan-kawan? Terbaik!
ibu kami terdengar dari lonceng, tetapi ia tidak lagi menghiraukannya. Namun bunyi itu berselang-seli dengan salakan serigala. Bek, bek. Ibu kami pun keluar untuk melihat anaknya. Nasib baik dia sempat menyelamatkan anaknya daripada abang-abang serigala. Maafkan saya, ibu, kata anak kami yang menyesal akan perbuatannya. Pengajarannya ialah, kawan-kawan, janganlah kita mengikuti kita kerana syaitan membawa tempat ibu. Ia ternampak rumput yang segar di tepi padang itu. Ia meragut rumput itu. Semakin lama, ia semakin jauh daripada anak biri-biri yang lain. Anak biri-biri itu sangat gembira dapat makan rumput. Ia tidak sedar seekor serigala datang semakin hampir dengannya. Apabila serigala itu menerkam anak biri-biri itu, anak biri-biri itu cepat-cepat melayu. Tolong jangan makan saya. Sekarang perut saya penuh dengan rumput. Jika kamu menunggu, saya akan dimakan dengan lebih sedap. Serigala berfikir itu perkara yang baik. Oleh itu ia duduk untuk menunggu. Sekejap kemudian anak biri-biri itu berkata, jika kamu benarkan saya menari, maka rumput di dalam perut saya ini akan dihadam dengan lebih cepat. Serigala bersetuju dengan permintaan anak biri-biri itu. Ketika menari, anak biri-biri itu terdapat satu akal. Ia berkata, tolong ambilkan loceng pada leher saya, lalu bunyikan sekuat mungkin. Ia mengambil loceng lalu membunyikannya. Gembala biri-biri yang mendengar bunyi loceng itu lalu menyuruh anjingnya untuk mencari anak biri yang hilang itu. Salahkan anjing yang menangkapkan serigala. Dia melarikan diri dan anak biri-biri pun selamat. Kawan-kawan, pengajaran yang kita ambil daripada cerita ini ialah tiada gunanya badan yang kuat tanpa kepandaian. Sekian daripada saya. Kawan-kawan nak dengar tak saya bercerita? Okey kawan-kawan, hari ini saya akan bercerita tajuk Kucing dan Landak. Pada satu hari, seekor kucing yang angkuh sedang berjalan di taman. Dia merasa dirinya paling hebat dan tidak takut pada makhluk lain. Tiba-tiba dia melihat seekor landak kecil di tengah jalan. Pergi dari sini landak bodoh, kucing kata dengan sombong. Aku kucing yang hebat, kamu tidak layak berada di jalanku. Landak hanya diam dan terus bergerak perlahan-lahan. Kucing merasa tercabar dan cuma merancangannya. Namun, setiap kali kucing menyentuh landak, duri-duri tajam landak menyebabkan kucing sakitan. Aduh, jadi kucing, kenapa kamu begitu menyakitkan? Landak memandang kucing dengan tenang dan berkata, saya mungkin kecil dan kelihatan lemah, tetapi saya mempunyai cara untuk melindungi diri saya. Jangan menilai saya hanya berdasarkan penampilan. Kucing kesakitan itu akhirnya mengalah dan belajar untuk menghormati makhluk lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufara Dafira binti Rafi daripada kelas 3 di Zorang. Saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Kucing dan Landak. Pada suatu hari, seekor kucing yang angkuh sedang berjalan di taman. Dia merasa dirinya paling hebat dan tidak takut sama makhluk lain. Tiba-tiba dia melihat seekor landak kecil di tengah jalan. Pergi dari sini, landak bodoh, kata kucing dengan sombong. Aku kucing yang hebat, kamu tidak layak berada di jalanku. Landak hanya diam dan terus bergerak perlahan-lahan.
Kucing merasa tercabar dan cuba menyerang landak dengan cangkarnya. Namun setiap kali kucing mencuba sentuhnya, dan duri-duri tajam landak menyebabkan kucing kesakitan. Aduh, jerit kucing, kenapa kamu begitu menyakitkan? Landak memandang kucing dengan tenang, berkata, saya mungkin kecil dan kelihatan lemah, tetapi saya mempunyai cara untuk melindungi diri saya dengan jangan menilai saya hanya berdasarkan penampilan. Kucing yang kesakitan itu akhirnya mengalah dan belajar untuk menghormati orang lain. Kucing tidak kira saiz atau penampilan mereka. Sekian terima kasih. Pada para hakim yang alim dan bijaksana, guru-guru yang dihormati, serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian, saya, Nur Nafisa Adania binti Muhammad Nafis dari kelas 2 Zora akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Anak Kambing Menipu Ibunya. Semoga cerita ini dapat memberikan pengajaran dan hiburan kepada kita semua. Pada zaman dahulu, terdapat seekor anak kambing yang suka bermain di luar kandang. Maka, ibu kambing pun mengikat sebiji loceng pada leher anaknya. Bunyikan loceng ini jika berada dalam bahaya, pesan ibu kambing kepada anaknya. Anak kambing menganggap loceng itu sebagai mainan yang sering membunyikan loceng itu walaupun berada dalam keadaan selamat. Ibu kambing sangat marah kerana sering tertipu dengan gurauan anaknya. Tidak lama kemudian, sekali lagi ibu kambing terdengar bunyi loceng, tetapi ia tidak lagi menghiraukannya. Namun bunyi itu bersenang-senang daripada salahkan serigala. Au! Ibu kambing pun keluar melihat anaknya. Nasib baik serigala menyelamatkan anaknya daripada bahaman serigala. Maafkan saya ibu, kata anak kambing yang menyesal akan perbuatannya. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah janganlah kita selalu menipu. Jika kita selalu menipu, tiada orang akan mempercayai kita. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Anak Kambing Menipu Ibunya. Pada zaman dahulu, terdapat seekor anak kambing yang suka bermain di luar kandang. Maka, ibu kambing mengikat sebiji loceng pada leher anaknya. Bunyikan loceng ini jika berada dalam bahaya. Pesan ibu kambing. Anak kambing menganggap loceng itu sebagai mainan. Ia sering membunyikan loceng itu walaupun dalam keadaan selamat. Ibu kambing sangat marah kerana sering tertipu dengan gurauan anaknya. Tidak lama kemudian, sekali lagi ibu kambing terdengar bunyi loceng, tetapi ia tidak lagi menghiraukannya. Namun, bunyi itu bersenang-senang dengan salahkan serigala. Beng, beng, ibu kambing keluar melihat anaknya. Nasib baik ia sempat menyelamatkan anaknya daripada bahaman serigala. Maafkan saya ibu, kata anak kambing yang menyesal akan perbuatannya. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini kita hendaklah mendengar nasihat ibu. Saya menyampaikan bertajuk Anak Kambing Menipu Ibunya. Pada zaman dahulu, terdapat seekor anak kambing yang suka bermain di luar kandang. Maka, ibu kambing pun mengikat sebiji loceng pada leher anaknya. Bunyikan loceng ini jika berada dalam bahaya. Pesan ibu kambing. Anak kambing menganggap loceng itu sebagai mainan. Ia sering membunyikan loceng itu walaupun dalam keadaan senang.
Ibu kami sangat marah, sering tertipu dengan merawat anaknya. Tidak lama kemudian, sekali lagi ibu kami terdengar bunyi loceng, tetapi ia tidak menghiraukannya. Namun, bunyi itu berselang-seling dengan salakan serigala. Ibu kami pun keluar melihat anaknya. Nasib baik ia sempat menyelamatkan anaknya dari bahaman serigala. Maafkan saya, ibu, kata anak kami menyesalkan perbuatannya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya mempersembahkan simbol sejarah bertajuk Serigala dan Anak Biri-biri. Pada suatu hari, seekor anak biri-biri sedang mendaki rumput. Ia nampak ulat segar di tepi padang itu. Ia pun merangkak rumput itu. Semakin lama, semakin jauh ia daripada segar biri-biri. Anak biri-biri itu sangat gembira makan rumput itu. Ia tidak sedar bahawa seekor serigala datang hampir dekatnya. Apabila serigala itu menekam anak biri-biri itu, anak biri-biri itu cepat-cepat melayu. Tolong, jangan makan saya. Sekarang perut saya penuh dengan rumput. Jika kamu tunggu sekejap, saya akan tambah sedap dimakan. Serigala itu fikir itu perkara baik. Oleh itu, ia duduk untuk menunggu. Sekejap kemudian, anak biri-biri itu berkata, tolong ambilkan loceng. Tolong ambilkan loceng pada leher saya, lalu membunyikannya sekuat mungkin. Ketika menari, anak biri-biri itu mendapat satu akal. Ia berkata, tolong ambilkan loceng pada leher saya, lalu membunyikannya sekuat mungkin. Lalu, serigala mengambil loceng lalu membunyikannya sekuat mungkin. Dan gembala biri-biri mendengar bunyi loceng, lalu menyuruh anjingnya untuk mencari anak biri-biri yang hilang itu. Salakan anjing menakutkan serigala. Ia melarikan diri dan anak biri-biri pun selamat. Sekian, terima kasih. Ingin menceritakan sebuah kisah tentang burung gagak dan lama-lama. Pada suatu hari, seekor lama-lama hinggap di ranting sepohon bunga mawar. Lama-lama itu mahu mengisap madu. Tiba-tiba datang seekor burung gagak hinggap di sebatang pokok sambil berbunyi Wahai lama-lama, kamu cantik, tetapi sayang, kamu tidak dapat terbang tinggi seperti saya. Saya boleh ke mana-mana mengelilingi dunia. Ha, kata gagak dengan sombongnya sambil ketawa. Lama-lama pun mendiamkan diri dan terus lari. Dan terus mengisap madu bunga. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Singa dan Anak. Suatu masa dahulu, seekor singa sudah beberapa hari berburu tanpa berjaya menangkap apa-apa untuk dimakan. Nampak seperti aku akan kenakan lagi fikirnya. Kemudian, ia ternampak seekor anak sedang tidur di bawah pokok. Dia bergerak senyap ke arah anak itu sambil berfikir. Akhirnya, sini ada daratan menunggu. Dia hampir menangkap anak itu bila seekor anak rusa lalu berhampirannya. Singa itu berfikir, ini hidangan malam yang lebih menyeramkan. Dia menoleh dan mengejar rusa itu. Bunyi bising mengejutkan anaknya segera bangun dan lompat pergi. Setelah lama mengejar, singa gagal menangkap rusa. Keletihan dia pun kembali untuk mencari anak. Sudah mendapati anak sudah melarikan diri. Alangkah bodohnya aku, kata singa dengan perut yang berbunyi. Badan muka kerana sudah kehilangan makan
penuh dan kerana peluang untuk mendapat lebih. Pengajaran di cerita ini, kita jangan tertamak atau kedap, kita akan kehilangan segalanya. Pendidikan saya di sini untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Gajah Berbela Belanda. Kawan-kawan nak dengar? Okey, mari saya ceritakan. Pada suatu hari, sang gajah ternampak seekor landak lalu menyindirnya. Kecilnya badan kau. Walaupun aku kecil tetapi aku kuat, kata landak. Jika begitu, mari kita lomba lari, kata sang gajah dengan sombong. Landak bersetuju. Sebelum perlombaan bermula, ia meminta kawan-kawannya berada di tempat tertentu sepanjang perlombaan. Apabila perlombaan bermula, gajah mendahului landak dan menyatakan ia akan menang. Hei, aku di sinilah, kata landak yang berada di depan gajah. Sebenarnya, setiap kali gajah berhenti, seekor landak tetap berada di hadapannya. Akhirnya, landak mengurangi pertanyaan itu. Sang gajah berasa amat malu akan perbuatannya. Kawan-kawan, pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini ialah janganlah kita bersikap sombong seperti gajah. Sekian. Salam Madani yang dihormati guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama diberi Noel Amani binti Muhammad Izwan. Saya dari kelas 2 Dasmin. Hari ini saya ingin membawa kawan-kawan semua menyelami satu kisah teladan yang bertajuk Singa dan Anak. Petang hari memancing di kali, dapat seekor ikan bersisik emas. Mari dengar kisah teladan ini supaya hidup lebih ikhlas. Suatu masa dahulu, seekor singa sudah beberapa hari berburu tanpa berjaya menangkap apa-apa untuk dimakan. Nampak seperti aku akan kelaparan lagi, fikirnya. Kemudian dia ternampak seekor anak yang sedang tidur di bawah pokok. Dia bergerak dengan senang ke arah anak sambil berfikir, akhirnya di sini ada hidangan lazat menungguku. Ia hampir menangkap anak itu apabila seekor anak rusa lalu berhampirannya. Singa itu berfikir, ini hidangan mana yang lebih menelerakan. Dia menoleh lalu mengejar rusa itu. Bunyi bising mengejarkan anak dan segera bangun dan melompat pergi. Keletihan, dia kembali. Setelah lama mengejar, singa gagal untuk menangkap anak rusa. Keletihan, dia kembali untuk mencari anak, tetapi mendapati anak sudah pun melarikan diri. Alangkah bodohnya aku, kata singa dengan perut yang berbunyi pada mukaku kerana kehilangan makanan yang hampir menjadi habuanku. Hanya kerana peluang untuk mendapat lebih. Oleh itu, apa pengajaran yang kita perolehi kawan-kawan? Ya, kita janganlah menjadi tamak atau gelap. Kamu akan kehilangan segalanya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan mempersembahkan cerita yang bertajuk Si Gajah Berlumpur dengan Landak. Pada suatu hari, sang gajah ternampak seekor landak lalu menyindirnya. Kecilnya badan kau. Walaupun badan aku kecil, tetapi aku kuat. Mari kita lomba lari. Tentu akan menang. Aku akan menang, kata sang gajah dengan sombong. Landak bersetuju.
Seekor landak tetap berada di depannya. Akhir sekali, landak memenangi pertandingan itu. Sang gajah berasa amat malu akan perbuatannya. Sekian, terima kasih. Yang dihormati para juri dan hakim yang alim lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya, Rana binti Ishak dari kelas 2 ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Singa dan Anak. Suatu masa dahulu, seekor singa sudah beberapa hari berburu tanpa berjaya menangkap apa-apa pun untuk dimakan. Nampak seperti aku akan kelaparan lagi, fikir singa. Kemudian dia ternampak seekor anak sedang tidur di bawah pokok. Dia bergerak dengan perlahan ke arah anak sambil berfikir, akhirnya di sini ada hidangan lazat menungguku. Singa hampir menangkap anak itu apabila seekor anak rusa lalu berhampirannya. Singa itu berfikir, ini hidangan malam yang lebih menyelerahkan. Singa itu menoleh lalu mengejar rusa itu. Bunyi bising mengejutkan anak yang segera bangun dan melompat pergi. Setelah lama mengejar, singa gagal menangkap rusa. Keletihan, singa kembali untuk mencari anak. Tetapi mendapati anak sudah pun melarikan diri. Alangkah bodohnya aku, kata singa dengan perut yang berbunyi. Padan mukaku kerana kehilangan makanan yang hampir menjadi abuanku. Hanya kerana peluang untuk mendapat lebih. Pengajarannya ialah jangan menjadi tamak atau kelak kita akan kehilangan segalanya. Pada suatu hari, seekor burung hinggap di jendela bilik saya. Saya terus menangkap burung itu. Saya memeliharanya di dalam sangkar. Saya memberi nama kepada burung itu. Nama burung saya ialah burung kakak tua. Burung kakak tua suka makan kekacang. Pada waktu petang, saya membawa burung ke taman bunga. Saya mengeluarkannya dari sangkar. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Rama-Rama dan Burung Gagak. Pada suatu hari, seekor rama-rama hinggap di bunga mawar. Tiba-tiba datang seekor burung gagak dan berbunyi, "Ah, ah, ah." Burung gagak itu pun berkata, "Rama-Rama, kamu cantik, tetapi sayang, kamu tidak boleh terbang tinggi ke langit untuk kemana-mana," kata burung gagak dengan sombongnya. Rama-Rama terus menghisap madu. Tiba-tiba datang seorang budak hendak melasti burung gagak. Rama-Rama ternampak budak itu. Rama-Rama pun memberitahu burung gagak. Burung gagak pun pergi dari situ. Akhirnya burung gagak terselamat. Selepas itu mereka berdua berkawan baik. Dari ulas jadi kepompong, tidur nyenyak dalam kelongsong, sampai masa kepompong pecah, jadilah rama-rama yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk
Badan saya berbelang hitam dan kuning. Gigi saya sangat tajam. Bunyi saya kuat. Aum, aum, aum. Semua binatang takut saya. Saya dipanggil Raja Rimba. Saya mahu menjaga rimba ini supaya aman dan tenteram. Sekian, terima kasih. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Saya Seekor Anak. Hai kawan-kawan, selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Nama saya Aina. Dulu saya bersih dan cantik. Badan saya berwarna putih. Saya tinggal di dalam lubang tanah. Saya suka makan lobak merah. Setiap hari saya bersiar-siar di kebun sayur. Di sana saya boleh makan banyak lobak merah. Jamu, semua binatang suka akan saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Saya seekor harimau. Hai kawan-kawan, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua. Nama saya harimau. Badan saya sangat sasar. Badan saya berbelang hitam dan kuning. Gigi saya sangat tajam. Saya suka makan daging. Bunyi saya kuat. Aum, aum, aum. Semua binatang takut akan saya. Saya dipanggil Raja Rimba. Saya mahu menjadi seekor harimau yang berani dan kuat. Saya mahu menjaga rimba supaya aman dan tenang. Sekian, terima kasih. Menikahkan sang buaya. Saya kena satu desi. Saya akan menceritakan. Hai kawan-kawan, selamat petang. Saya ucapkan kepada semua nama saya buaya. Badan saya besar. Di sana tajam. Semua binatang ekor saya panjang. Semua binatang takut akan saya. Suka makan daging. Gigi saya sangat tajam. Saya tinggal di dalam sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Maya binti Wal Muhammad Ashraf. Saya dari kelas 1 Orchid. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah burung kakak tua. Kawan-kawan nak dengar cerita saya? Suatu hari ada seekor burung hingga di jendela bilik saya. Saya terus menangkap burung itu. Saya terus memeliharanya di dalam sangkar. Saya memberi nama pada burung itu. Nama burung saya ialah burung kakak tua. Burung kakak tua suka makan kacang. Pada waktu petang, saya membawa burung kakak tua ke taman bunga. Saya mengeluarkan burung kakak tua dari sangkarnya. Burung kakak tua terbang dengan gembira. Saya pun menyanyi lagu untuknya. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Sekian saja cerita burung kakak tua. Terima kasih semua. Saya seekor harimau. Hai kawan-kawan, selamat petang. Saya ucapkan kepada semua. Nama saya harimau. Badan saya sangat besar. Badan saya berbelah hitam dan kuning. Gigi saya
belajar rimba. Saya mahu menjadi seekor harimau yang berani dan kuat. Saya mahu menjaga rimba supaya aman dan tenteram. Sekian, terima kasih. Nama saya Afia Syamilah binti Muhammad Syamil dari kelas 1 OT. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Burung Kakak Tua. Pada suatu hari, ada seekor burung hinggap di jendela bilik saya. Saya terus menangkap burung itu. Saya terus memeliharanya di dalam sangkar. Saya terus memberi nama kepada burung itu. Nama burung itu ialah burung kakak tua. Burung kakak tua suka makan kacang. Sedapnya. Pada waktu petang, saya membawa burung kakak tua ke taman bunga. Saya mengeluarkan burung kakak tua dari sangkarnya. Burung kakak tua terbang dengan gembira. Saya pun menyanyi lagu untuknya. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Sekian, terima kasih. Dari kelas 1 Tulip. Kawan-kawan, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua. Nama saya Aina. Beliau saya cantik. Badan saya berwarna putih. Saya tinggal di dalam lubang tanah. Saya suka makan lubang kuning. Setiap hari saya suka bersia-sia di kebun saya. Di sana saya boleh makan banyak buah merah. Saya ada sepasang mata yang cantik. Mulut saya pula kecil dan berwarna merah lembu. Semua binatang suka akan saya. Terima kasih.